Assalamualaikum. Dah beberapa hari Ami stop buat video masalah kesihatan sendiri dan juga kucing-kucing ni so busy sikit. So hari ni baru dapat record, ada masa sikit. 2 ekor demam, mak dengan anak. So duduk dalam rumah, diorang panas kan, pasangkan kipas kat sini. Lepas tu dengan abang, adik-beradik dia lagi 2 ekor. Seorang tu sihat, Willy sihat, Aben demam juga, tapi kita asingkan dia sangka lah. So nampak cuaca mungkin nak hujan kot ni, lain macam betul panasnya. Tu apa tu kereta, so pasangkan budak ni kipas lah. Dah Aben, Willy ya nak. Tu Aben duduk kat sana bawah tu, dia orang panas. Okay, Hamid dah buka kipas. Okay, sleep. Okay, tangan keluar, tak boleh tunduk lagi lah. Dapat? Dapat, cik tanya dapat tak? Lah, berapa hari tak record, tak larat. Hari ni pun sebenarnya masalah mata tak sihat lagi, tapi macam dah anggap benda ni biasa sebab dia berulang-ulang, kena kejap baik. So kita take times lah untuk sembuhkan diri tu, pandai lah ya, nak sihat. So ni lah budak ni, tidur maknya kat sini, anaknya kat situ. Senang sikit nak bagi ubat ke apa kan.